ketiga ya murid-murid. Okey, yang pertama apa dia? Mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Di dalam bahasa Arab disebut najis mukhaffafah. Di dalam bahasa Melayu maksudnya najis yang ringan. Khafif maksudnya ringan. Okey, yang kedua najis mutawassithah. Najis mutawassithah iaitu najis sederhana. Yang ketiga najis mughallazah. Najis mughallazah. Okey, sekarang kita akan melaksanakan kuis. Alright, yang pertama najis. Kita markah kita 88, tepuk tangan.